Masa untuk baca komen korang. Part 7. Kan hari tu aku ada tanya korang, kalau korang pergi mall, korang nak buat apa? Saya nak beli mall tu dan aku nak bagi mall itu kat kau. Fuh, kaya kau Sebelum pergi mall KL, nak beli rapid KL dan dekat mall KL nak beli makanan. Dah ada stamp Nanti 20 hari bulan 8 2026 nanti saya pergi Kuala Lumpur. Asal saya Sarawak. Nanti saya balik malam sebab banyak tempat yang nak pergi. Kalau dekat mall saya pergi tempat main. Rasanya ni komen panjang pertama saya baca ni. Pergi mall buat beli spender baru. Spender lama tak ada ke? Buat belanja. Belanja saya boleh. Buat beli orang. Kau beli orang? Beli nuklear. Itu dah pelik sangat dah ni. Pergi naik LRT 3 lah. Dalam mall ada LRT ke? Saya pergi mall nak pergi sinema. Kau pergi tengok cerita apa tu? Cuba cakap. Okey, untuk part 8 saya nak tanya korang. Korang suka pizza apa? Okey, itu sahaja. Selamat menaip komen.